Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat ke? Sihat. InsyaAllah sama-samalah kita bacakan doa dulu sebelum kita belajar. Jadi Ustaz nak kamu semua tak ada betul-betul tangan tu. Tengok tangan tu bila baca doa. Boleh? Okey, buat macam ni semua. Okey. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut baca sekali, baca sekali. Okey, boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Insyaallah sebelum tu kita sama-sama kita selawat boleh? Boleh. Jadi insyaAllah pada hari ini Ustaz adalah sebelum Ustaz memulakan pelajaran, Ustaz nak 3 wakil yang volunteer, boleh ke? Yang suka rider tampil ke hadapan untuk royakkan telur ke hadapan, boleh ke? Boleh ke? Hantar Ustaz pilih. Ada yang nak volunteer tak? Ada. Okey, buat. Haji, ada lagi ke nak volunteer? Okey, boleh. Allah, sila. Okey, sana lagi. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini kaitannya adalah semua dah hati ke? Dah. Kita nak belajar berkenaan dengan alat-alat beristinja. Okey, boleh? Jadi insya-Allah sebelum Ustaz teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak kamu semua baca kriteria kepercayaan di hadapan, boleh? Boleh. Ustaz nak kamu semua baca dengan penuh semangat, boleh? Boleh. Sebelum Ustaz kita buat analysis sekali. Bila Ustaz sebut
Alhamdulillah boleh? Wa bismillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya nak kami semua baca sama-sama. Okey, gereja kita yang pertama apa? Nampak tak? Nampak. Okey, baca sama-sama. Jadi insya-Allah sekarang ni kita akan belajar berkenaan dengan alat-alat istinja. Jadi siapa tahu maksud istinja tu apa? Tak tahu. Okey, saya terangkan secara ringkaslah sebab kamu semua dah belajarlah berkenaan dengan istinja ni pada tahun 1 yang lepas. Boleh? Okey, istinja ni mudah katanya adalah proses pembersihan najis daripada kubur ataupun dubur yang keluarlah dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesan ataupun kedua-duanya sekali. Jadi insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan apa bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk kita bersihkan najis tersebut dengan menggunakan selain daripada air. Okey, boleh? Okey, nampak tak dekat lagi sana ada apa? Ada kotak kan? Okey, agak-agak dalam kotak ni ada apa agak-agak? Tahu. Okey, dalam kotak ni ada bahan-bahan yang nak digunakan untuk kita buat ni kita bersihkan najis. Boleh? Okey, semua dah ready ke? Dah ready. Okey, Ustaz. Okey, bahan pertama apa ni? Kenapa agak-agak kita menggunakan kain untuk kita bersihkan najis? Kesat lagi? Bersih. Okey, jadi saya terangkan sikit lah. Jadi kenapa kita gunakan kain? Sebab kain ni mudah untuk kita bersihkan najis lah. Sebab dia lembut, lepas lagi mudah menyerap. Dan ada kain yang kita tak boleh gunakan untuk kita bersihkan najis. Antaranya kain yang tertulis dengan kalimah Allah ataupun kain yang tertulis dengan benda-benda kebaikan seperti ayat Al-Quran ke dan sebagainya. Boleh? Okey. Bahan yang kedua adalah kertas. Okey, kertas. Okey, kertas pun kita boleh gunakan untuk kita beristinja lah. Okey, untuk kita bersihkan najis-najis yang keluar daripada tubuh ataupun tubuh kita. Sebab apa kertas boleh digunakan? Sebabnya mungkin kesat. Lagi kalau boleh gunalah kertas yang bersih ataupun yang kosong lah. Supaya jangan guna kertas yang ada kalimah-kalimah Allah ataupun kalimah-kalimah ilmiah ataupun kalimah-kalimah ataupun ada hadis ke ayat Al-Quran lah. Supaya tak jadi fitnah lah kepada kita nanti. Boleh? Okey, bahan yang ketiga adalah agak-agak apa? Agak-agak adalah okey, apa ni? Okey, jumpa kita. Okey, batu. Kita menggunakan batu untuk beristinja lah. Jadi antara ciri-ciri batu yang sesuai digunakan untuk beristinja adalah batu tu mestilah kering. Tak boleh basah lah, mesti kering. Lagi batu tu mesti ada luas permukaan yang besar lah. Kalau kita gunakan batu yang tajam, nanti menyebabkan luka lah pada kubur ataupun tubuh kita bila kita nak bersihkan tu. Boleh? Okey. Jadi carilah batu yang bersih lah untuk kita bersihkan. Dia kata tiada air. Okey. Seterusnya adalah apa ni? Tisu. Okey. Tisu. Kenapa kita gunakan tisu untuk beristinja? Siapa boleh bagi jawapan? Saya nak angkat tangan dan nyatakan
Nabila boleh, Nabila? Nabila boleh. Kenapa kita gunakan tisu untuk bersihkan? Sebab tisu kering. Kering. Lagi ada lagi tak? Lagi mudah menjerat dan sebagainya lah. Okey. Bersih betul. Kita tak boleh gunakan tisu yang kotor lah. Tisu yang bercampur dengan najis. Jadi tak boleh lah tu. Jadi bila kita bersuci, tak bersih lah jadinya. Okey. Yang kelima adalah, bahan yang kelima adalah, okey, yang kita boleh gunakan untuk bersih adalah apa ni? Daun. Okey. Untuk daun kering ni, antara ciri-ciri yang kita boleh guna adalah pastikan daun yang kamu semua nanti nak kutip nanti adalah daun yang lebar. Daun dan tidak basah lah. Supaya bila kita cuci tu bersihlah nanti insya-Allah. Boleh? Okey. Yang terakhir sekali adalah kita boleh gunakan adalah kulit kayu. Okey, kita boleh gunakan kulit kayu lah. Okey. Betul, kulit kayu ni pastikan bila mana kita nak gunakan untuk istinja, pastikan kulit kayu mestilah kesat dan tidak berduri. Kalau guna kulit kayu berduri sama juga macam daun tadi. Jadi luka lah nanti. Jadi satu masalah lain pula. Boleh? Okey, alhamdulillah. InsyaAllah semua okey lagi ke? Okey. Jadi insyaAllah siapa nak main? Saya. InsyaAllah sekarang ni Ustaz kita akan main aktiviti permainan Pop Tips. Pop? Okey. Jadi macam mana nak main permainan ni? Ustaz akan pilih 6 orang daripada kamu semua melalui aplikasi random pickers lah. Ustaz akan gunakan. Okey. Jadi lepas tu Ustaz nak kamu semua yang orang tampil ke hadapan dan ambil pen ni dan cocoklah pen tu ataupun bentukkan pen tu. Okey, dengan menggunakan pen ni. Boleh? Okey. Seterusnya lepas bentukkan tu dalam bela ni ada kertas lah. Ada kertas yang berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu alat-alat bersihkan. Okey, jadinya nanti bila dah tentukan nanti kamu semua boleh buka kertas ni dan tampaklah pada ruangan hadapan nanti. Boleh? Boleh. Okey, jadi insyaAllah lah. Jadi Ustaz Nila Ustaz tampal halaman. Semua boleh istighfar kan? Terima kasih. Okey, semua dah ready ya? Dah. Siapa yang bertuah pada hari ini yang dia 9 masih? Pertama adalah yang kedua adalah
Okey, tu boleh lagi boleh ambil ni, ambil tic-tac ni dan yang mana ni dah tampak pada dia rapat tu. Boleh pilih, boleh letakkan pada objek yang mulai. Nanti kita semak sama-sama, boleh ke? Boleh ambil tic-tacnya dan tegakkan pada tempat usul. Okay, nanti selepas ni kita akan semak. Okey, nanti kita akan semak. Okey, semua dah fokus kan? Pada tempat sepatutnya. Okey, sekali. Okey, betul ke ni? Sama-sama baca. Betul. Kata batu. Okey, gambar yang kedua. Okey, baca perkataan yang tampak ni. Okey, kamu tadi apa ni? Betul ke? Betul. Okey, yang ketiga. Apa ni? Okey, yang kelima. Ada apa ni? Okey, ni apa ni? Okey. Kita lagi sekali gambar apa ni? Okey, alhamdulillah. Cuma ada kesilapan sikit, mungkin tak fokus lah semasa penerangan start tadi. Okey, boleh? Ada kali boleh fokus, boleh? Okey, dua bestari. Okay, untuk kuis ni, okay, pelaksanaan macam ni. Nanti Ustaz akan pilih lah siapa yang betul tu akan baca soalan, bangun baca soalan dan pilih jawapan yang betul. Okay, boleh? Okay, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita mulakan. Okay, semua dah lagi ya? Okay, kita final jasa sekali, boleh? Boleh. Okay, jasa kita adalah 2 bestari. Okay, soalan pertama. Kalau
Apakah tujuan utama menggunakan alat beristinja? Ini mencantikkannya tak dalam ni untuk memastikan najis pada anggota sekitar. Okey, jadi jawapan apa kita? Betul. Okey. Teringat bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Saya nak ain pula ni. Isu lembut dan mudah menyerap najis. Okey, kita tengok dapat samaan. Isu digunakan untuk beristinja kerana camak bilik isu lembut dan mudah menyerap najis. Okey, kita tengok betul tak? Okey, Maizan. Apakah persamaan antara tisu, kain dan kertas sebagai alat beristinja? Semuanya lembut dan boleh menyerap najis. Okey, kita tengok apakah perbezaan antara tisu, kain dan kertas. Okey, Maizan pilih semuanya lembut dan boleh menyerap najis. InsyaAllah seterusnya sangat mudah Maiz. Okey, Maiz. Okey, saya ajar ikut kan. Betul-betul dengan penuh semangat. Boleh? Saya digunakan untuk beristinja kerana dapat menghilangkan najis baik. Okey, kita tengok benda kesat digunakan untuk beristinja. Sebab apa? Sebabnya betul menghilangkan najis dengan baik. Okey, ini sebenarnya jawapan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Okey, Umayyah apa yang Umayyah? Antara berikut yang boleh digunakan untuk beristinja ialah batu. Okey, kita tengok. Ada yang pensel, sudu, batu, pilihan. Umayyah pilih jawapan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Apakah alat tidak sesuai digunakan untuk beristinja? Plastik hijau. Okey, betul jawapan kita ni. Plastik hijau, plastik hijau. Apakah ada yang tidak sesuai digunakan untuk beristinja? Okey, kita tengok betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah setakat itu sajalah daripada Ustaz. Jadi saya harap apa yang Ustaz ajar ni kamu semua dapat praktikallah dalam kehidupan. Okey, boleh? Boleh.